pada option bahasa Melayu 1. Lagu patriotik yang saya pilih bertajuk lagu Keagungan Malaysia. Jadi latar belakang lagu ni dia adalah sebuah lagu patriotik lah, yang berasal daripada Malaysia dan biasanya dinyanyikan dalam majlis rasmi ataupun sambutan hari kebangsaan. Lagu ni key dia adalah C minor. Panjang bar dalam lagu ni adalah 70 bar dan temponya adalah sederhana. Bentuk lagu ni adalah A-B, iaitu ada bahagian yang berulang A dan juga B. Untuk bahagian B adalah pada bahagian chorus. Seterusnya untuk nak masuk lagu ni adalah dalam bar yang keempat. Teknik memimpin. Lagu ni dia digunakan untuk bagi arahan dekat kumpulan secara choir ataupun ensemble music. Dan isyarat yang kena dilakukan adalah dengan bersemangat untuk nak gambarkan semangat patriotik itu. Okey, untuk persediaan saya akan bagi isyarat awal melalui pergerakan tangan dan pernafasan macam itu untuk kemasukan lagu. Dan untuk penamat lagu ni saya akan cut off pada bahagian last bar. Untuk teknik berapa tu? Bar berapa? Cut off tu? Bar 4 yang terakhir. 4 yang terakhir. Dan untuk teknik Q, Queen, iaitu isyarat Q ni saya akan bagi pada bahagian yang tertentu. Maksudnya bahagian yang terdapat perubahan lagu, perubahan muzik tu. 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 3, 3, 3, 4